Aduh. Inilah nak kita. Duduk susah. Ini Leman sebelum terlibat dengan rasuah. Bagaimana kehidupan Leman sebelum ini? Beli air gudang. Beli air soya. Leman menguruskan perniagaan kecil yang menjual air soya. Setiap hari, air soya Leman laku keras. Suatu hari, Leman didatangi oleh pihak penguatkuasa. Assalamualaikum, Cik. Boleh Cik tunjukkan kepada kami lesen perniagaan peniaga di sini? Minta maaf, kami belum ada lah. Tak boleh ni, Cik. Kalau Cik tak ada lesen perniagaan ni, kami akan sita barang-barang daripada kedai Cik ni. Mana boleh macam tu, Cik? Saya dah lama berniaga kat sini. Ini perut nasi saya, Cik. Kalau awak tak nak kena sita, awak kena bayar kepada saya RM5,000. Saya akan benarkan awak berniaga dekat sini. Ush, RM5,000 mahal sangat tu, Cik. Saya mana ada duit banyak tu berniaga air ni. Kena? Minta kurang sikit lah. Tak boleh, Cik. Kalau Cik minta kurang, saya tetap akan sita kedai Cik ni dengan barang-barang sekali semun. Saya akan sita. Kalau macam tu, macam ni lah. Cik ambil je lah dulu duit ni. Mana ada ni? Tak banyak lah, tapi saya bagi dulu. Leman berasa tertekan dan terpaksa memberi suapan rasuah kepada pihak penguatkuasa. Macam ni baru betul. Saya benarkan awak berniaga kat sini. Assalamualaikum. Aduh, macam mana aku nak niaga ni? Duit sepanan aku semua dah habis. Aduh. Pinjam malam lah. Along lah. Tak boleh letak RM6, letak RM10. Soya ni nak belilah. Saya nak beli air soya ni lah. Saya nak 2 bungkus. Satu berapa Air soya ni kami jual RM10. Okey? Minta maaf cakap. RM10? Mahal ni. Hari tu saya beli RM6. Harga kat sini RM6. Kenapa boleh jadi RM10? Alamak. Okey, harga sekarang ni RM10. Sebab barang mentah dah naik semua. Jadi kita orang pun terpaksa naikkan harga lah. Beli ya? RM10? Naklah saya beli mahal sangat. Saya balik dulu. Aduh, tak ada orang nak beli ni. Tak ada untung aku. Asyik call je. Untung nanti saya bayar, okey? Akibat jualan tidak laku dan tidak mampu membayar hutang, Leman kehilangan tempat tinggal dan kenderaan. Dia mengalami masalah kesihatan mental seperti kemurungan dan kegelisahan akibat rasa bersalah yang berterusan. Akhirnya, Leman jatuh miskin dan berhalusinasi. Sabut pula. Kita boleh mengubah keadaan ini dengan mengatakan tidak kepada rasuah, membangunkan masyarakat adil, menghapuskan kemiskinan.